tengok buat apa tu? Busy nampak. Nak pergi bercuti ke? Dah jadi satu kewajipan kan. Bila hujung tahun macam ni je, mesti nak pergi bercuti. Bawa family. Tak pun, yelah husband and wife kan. Pergi berdua, honeymoon, jalan-jalan, satu dunia kan, keliling. Macam best sangat. Kalau lah saya boleh bercuti juga. Tak apa, anda bersama saya juga hari ni, Azira, dalam Borak Dalam Dompet. Dan kali ni ala-ala kita tengah cakap pasal bercuti ni kan. Tahu tak, topik kita hari ni adalah travel bundle bercuti tanpa drama. Kenapa drama? Ni saya nak cerita. Pernah tak kalau anda pergi bercuti kan, tengah on the way ni, tengah nak pergi ke lapangan terbang, tiba-tiba kita kena rushing sebab takut flight tinggal. Tapi bila sampainya dekat lapangan terbang, kita tahu rupanya flight kita tu delay. Tak ke rasa waktu tu spoil mood. Ataupun mungkin dekat situasi yang lain, baru-baru kita tahu jiran kita Thailand ataupun Hat Yai, ramai orang terkandas kat sana sebab banjir. Yelah, benda tu kita tak boleh nak expect kan. So bila dah terkandas macam tu, mulalah nak duduk kat hotel tu, kalau orang tu bagi free, orang owner hotel tu bagi free duduk kat situ, tak apa. Kalau tiba-tiba kena bayar juga, mana nak dapat duit? Dah lah budget dah burst, dah beli macam-macam barang kan. Tak pasal kena pinjam ke orang. Itu satu situasi lain lah. Dan juga mungkin anda dah prepare semua barang nak cuti ni, tiba-tiba baru teringat nak kena langgan internet. Dah sampai sana malam, kedai dah tutup. So kenalah langgan roaming. Tengok roaming, ya Allah bajet dia meh betul lah nak langgan kan. So bila situasi ni semua terjadi, mulalah kita gelabah, mulalah kita rasa tak puas hati, rasa macam tak best nak pergi bercuti kan. Tapi jangan risau, sebab dengan adanya travel bundle yang saya sebut tadi, boleh menyelamatkan percutian anda. Dan kebetulan MoneyX tengah ada kempen iaitu Ho 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 Holiday Wonder, di mana ada 3 item ni wajib untuk anda langgan sebelum anda pergi bercuti. So sekarang ni anda tengah tengok saya ni, masih sempat lagi tau, sebab yelah sebulan ni kita akan release kita punya kempen dan yelah cuti pun baru nak mula kan. Bolehlah anda langgan dan juga manfaatkan waktu bercuti nanti. Nak tahu apa 3 bundle ni? Jom kita tengok satu persatu. First, iaitu travel insurance, iaitu insurans perjalanan. Mungkin anda ada yang pertama kali dengar tentang insurans perjalanan ni. So, ia adalah satu polisi perlindungan yang akan membantu anda, melindungi anda dekat mana saja anda pergi dekat luar negara. So, sama ada macam-macam situasi yang anda alami seperti kehilangan ataupun kerosakan, mungkin kecederaan dan juga bawa kematian. So, travel insurance ni akan membantu anda dekat luar sana nanti. Okey, contohnya lah macam saya bagi situasi tadi yang flight delay tu kan. Anda boleh dapat benefit tau daripada kejadian yang anda timpa tu, which is macam flight delay tu, dia ada waktu-waktu yang tertentu anda kena melepasi beberapa jam untuk anda dapat benefit daripada flight delay tu. Kiranya travel insurance ni akan bayar kepada anda atas apa yang berlaku. Kiranya apa saja musibah yang berlaku dekat anda akan dapat benefit dari situ. Dan yelah, sebenarnya kita hanya merancang, Tuhan yang menentukan. Betul tak? Kita pun tak minta malapetaka jadi kat kita dekat luar kan. Itu macam orang kata, kita pun tak tahu kan. Dan kita haruslah sediakan payung sebelum hujan. Betul? So dengan adanya travel bundle ni, travel bundle dan juga travel insurance ni, sedikit sebanyak anda tak payah keluarkan duit daripada poket anda. Anda guna je kelebihan yang ada untuk travel insurance tu. Okay? Dan untuk promo kali ni, kami ada satu company ni menawarkan promosi yang terbaik iaitu Tune Protect. Anda nak tahu apa promosi yang menarik dekat Tune Protect ni, kenalah layari MoneyX ataupun tengok dekat kita orang punya apps, dekat situ ada tulis. Okay? Tapi jangan tengok sekarang, tengok lepas ni sebab saya nak cerita lagi 2 item yang korang perlu bawa bila pergi bercuti. Okay, dan item yang kedua itu adalah kad kredit. Okay, so kad kredit, mungkin ada antara anda yang rasa, alamak, kad kredit seramnya. Sebab apa seram? Sebab takut terlajak guna. Bila terlajak guna ni nanti kena bayarlah setiap bulan. No, jangan fikir macam tu, okay? Fikir yang kad kredit ni adalah penyelamat anda. Sebab apa? Macam saya cerita tadi, yang dekat Hat Yai itu kan,
Mungkin waktu tu anda dah habis duit dah pergi shopping macam-macam dah. Fikir duit nak balik je kan. Dah tiba-tiba datang pula orang kata ujian. Kena stay lagi kat situ. Waktu tu mana nak cekau duit, betul tak? Waktu tu nak pinjam dekat kawan pun ataupun dekat adik-beradik yang lain rasa macam kita lah tengah pergi bercuti berseronok kan, takkan nanti tiba nak pinjam duit orang, malu agaknya kan. So jangan risau, anda kena ambil kad kredit antarabangsa ni. So daripada situ anda rasa apa segala masalah yang anda hadapi, insyaAllah dengan kad kredit tu boleh membantu anda dekat luar sana. Yang pasti kena ambil kad kredit antarabangsa. So nak tahu kad kredit mana yang membantu anda kalau nak keluar negara, nak tahu antaranya, tengoklah dekat package yang kami bagi ni dekat MoneyX ataupun aplikasi MoneyX ataupun website. So tengok dekat situ ada beberapa yang kami dah list yang sesuai untuk anda langgan. So masih lagi belum terlambat ni, yang mana nak pergi esok lusa, masih lagi hari ni buka laman web kita orang, tengok yang mana sesuai langgan sekarang dan bolehlah guna selepas ini, okey? Dan terakhir sekali, benda yang wajib anda bawa untuk pergi bercuti, the one and only sekarang ni mestilah internet, betul tak? Kalau dulu orang sibuk nak renew pasport, kena tengok pasport 6 bulan lah, apalah itulah. Sekarang ni pasport tu dah macam disipi-sipikan je. Sebab apa? Sebab internet lagi penting, betul tak? Kan? Walaupun pasport tu memang penting, tapi benda kedua ni memang lagi penting lah. Sebab anda keluar negara mestilah macam dulu kita kena bawa kamus kan, kan, tak payah nak nak bercakap dengan orang, nak kena speaking kan, kena selak kamus dulu semua. Sekarang tak payah, Google je, betul. Dan sekarang ni juga mestilah korang nak tengok map. Sekarang dulu kena buka peta besar macam tu kan, sekarang tak payah dah, buka je kat phone, mana nak pergi ni semua, betul. Nak cari makanan ke apa ke, semua dekat phone. Dan juga the one and only benda yang korang nak guna phone adalah memuat naik segala benda yang anda tangkap gambar dekat negara orang, betul tak? Nak tunjuk dekat Airsoft Map, betul. Waktu ni bukan menunjuk, sebenarnya kita nak berkongsi keseronokan kita kat luar negara, betul. Waktu ni mulalah adik-beradik kita dekat dalam grup WhatsApp tu, mak nenek, makcik-makcik, pakcik-pakcik nak tengok juga keindahan dekat luar negara tu kan. So waktu ni lah juga korang nak share pengalaman korang bersama mereka. Kalau dulu kena tunggu balik rumah, kumpul ramai, buatkan kamera, sekarang tak payah dah. Dekat situ juga anda boleh tunjuk, betul. Alright, so dengan eSIM ni, dan yang paling best sekali, anda tak payah nak tukar dah nombor SIM card ke apa, tak payah. Kalau macam anda beli nombor SIM card dekat negara yang tertentu, anda kena tukar SIM apa semua kan, kena cucuk dah, kena jadi jarum. Jadi jarum lah nak kena cucuk kat phone, tak payah. Sekarang ni langgan je online, dekat mana sekalipun negara yang anda pergi, guna je eSIM ni. Dan yang kita orang tengah cakap ni ataupun tengah nak promote ni adalah tentang Truly eSIM. Truly eSIM ni dia yang bagusnya sebab 200 negara ataupun wilayah di cover tau. So tak adalah kalau anda pergi kat ceruk-ceruk sini tak ada line, tak ada. Semua ceruk dia ada line sekarang ni. Memang terbaik dan juga banyak faedah yang dapat. Nak tahu apa faedahnya, pergilah masuk website MoneyX ataupun download apps MoneyX, kita tengok selebihnya apa kelebihannya. Dan salah satunya yang saya boleh cakap, dia ada bantuan 24 jam 7 hari. Macam tu. So ada masalah apa-apa, contact je diorang, kan, senang kan. So tak adalah korang macam kena alami masalah, tak ada line, tak ada line untuk cakap, tak ada line untuk internet. Senang kan macam ni kan. Okay, so tapi itu tak cukup lagi tau. Ini baru benefit diorang 3 ni. Tapi kalau anda langgan mereka 3 ni, ini baru dengar tau. Tapi kalau anda langgan, anda berpeluang untuk dapat hadiah misteri daripada MoneyX seperti kempen ni. Tak kisahlah anda langgan salah satu ke ataupun langgan 3 ke, anda berpeluang dapat hadiah misteri daripada MoneyX. Menarik tak? Rasa teruja tak? Kalau teruja, jom kita tengok sekarang kempen tu. Boleh tengok link dekat saya ada letak nanti dekat ruangan caption ataupun buka je social media MoneyX, ada, anda boleh tengok dekat situ macam mana caranya untuk melanggan. Okay, so saya rasa sampai sini saja video kita hari ini. Harap apa yang saya cakap hari ini membantu anda yang mananya nak pergi bercuti esok lusa ni, masih sempat lagi untuk melanggan ke 3 benda ni.
better sekarang daripada tak langgan. Nanti barulah anda rasa menyesal. Macam saya sebelum ni pergi bercuti dekat Indonesia, ada flight delay. Lepas tu saya seorang je yang tak langgan insurans travel. Waktu tu menyesal sebab saya je yang tak dapat benefit tu. So jangan anda juga menyesal. Bolehlah langgan sekarang, okey? Dan anda dekat rumah sana tu yang mana belum lagi muat turun. Nah, belum lagi muat turun kita orang punya aplikasi MoneyX, bolehlah berbuat demikian sekarang. Sebab apa? Sebab bukan sahaja 3 benda ni ada kat dalam apps tau. Ada macam-macam benda dan mungkin ada yang bercuti dalam Malaysia, pelbagai voucher, makanan ataupun perkhidmatan lain yang menarik menanti anda di dalam aplikasi tersebut. So sekarang anda kena muat turun. Dan mungkin ada yang belum lagi reach kita punya social media, boleh like, follow sekarang kita punya Instagram, kita punya Facebook, apa lagi, TikTok, iaitu MoneyX Global. Dan juga ni YouTube, tengah tengok video saya ni kan, ada kan tanda kat situ subscribe. Tekan sekarang on notification. So tak adalah anda terlepas daripada kami MoneyX. Okay? So rasanya itu saja saya nak membebel hari ini. Mungkin kita akan jumpa lagi selepas ini dengan tajuk apa. Mungkin anda ada idea untuk saya ataupun mungkin ada sebarang cadangan nak tambah ataupun mungkin ada apa-apalah anda nak cakap pasal saya. Apa yang topik yang saya nak cakap, boleh drop dekat ruangan komen. Okay, so sampai sini saja. Selamat bercuti. Selamat mungkin saya boleh cakap selamat tahun baru. Dan ya, kita end sampai sini saja. Bye. Selamat bercuti. Bagi saya goodies tau. Download MoneyX now.